Untuk tatapan kita bersama pada malam ini, hadis yang dibawa daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir kata, pada suatu Jumaat, pada suatu hari Jumaat, Nabi SAW telah menyampaikan khutbah kepada kami. Nabi ni, kata Jabir, Nabi ni dia satu hari dia baca khutbah. Dia baca khutbah. Nabi ni dia baca khutbah. Khutbah ni khutbah Jumaat, bukan khutbah raya, bukan khutbah nikah, khutbah Jumaat. Lalu Nabi memberikan 6 ataupun 7 pesanan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam khutbah tersebut. Ada 6 pesanan yang Nabi berikan, Nabi sampaikan dalam khutbah tersebut, yang mana kita nak baca pesanan Nabi ni. Kata Jabir, Nabi pesan dalam khutbah, Nabi kata, ayyuhan nas. Nabi pesan, Nabi kata, wahai manusia. Nabi bagi pesanan ni kepada semua yang hadir hari itu. Nabi kata, wahai manusia, ayyuhan nas, wahai manusia. Yang pertama Nabi kata, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati. Ni yang pertama, maklum Nabi pesan. Nabi kata, bertaubatlah kamu kepada Allah qabla an tamutu, sebelum ajal datang menemui kita, sebelum mati belum. Ni benda yang tak boleh tangguh. Di antara benda, di antara perkara yang tak boleh tangguh, apa dia? Yang pertama Nabi pesan, bertaubatlah kepada Allah sebelum mati. Sebab kalau duk tangguh-tangguh ni, takut tak ada taubat, mati. Sebab tu ada beberapa perkara disebut Nabi dalam hadis yang lain. Kalau boleh saya kaitkan, Nabi pesan ada beberapa perkara, Nabi kata jangan duk tangguh. Yang ni hadis yang lain, kalau boleh saya kaitkanlah. Dah alam